Pucuk janggus dikenali juga pucuk janggus atau dalam bahasa saintifiknya dikenali sebagai Anacardium occidental. Pokok janggus tergolong dalam koloni pokok ulam yang banyak ditemui di kampung-kampung dan bahagian pedalaman. Tumbuhan ini turut dikenali sebagai tumbuhan liar, namun kini ia telah ditanam secara keperluan kepada daunnya. Walaupun batang pokok janggut dianggap tidak berguna, namun daunnya sering dijadikan ulam dalam nasi. Walau bagaimanapun, pucuk janggut begitu popular kerana daunnya boleh dijadikan ulam mentah yang paling digemari ramai. Juadah tidak perlu lauk yang hebat-hebat, asalkan ada ikan singgam dan ikan bakar. Pucuk janggut rakan paling rapat dalam konteks ulang yang boleh cah dengan sos kicap maupun budu. Khasiat pucuk janggut dipercayai boleh mengelakkan terkena penyakit kanser, membantu penghadaman sesuai untuk mereka yang mengidap darah tinggi. Para pendidik dari Institut Pendidikan Hutan Malaysia FRIN membuktikan pucuk janggut boleh mengurangkan risiko mendapat penyakit kronik. Pucuk janggut juga mampu melawan dan menenteralkan bahan toksik dalam badan kerana terdapat antioksida di dalamnya. Pucuk janggut juga boleh merendahkan tekanan darah tinggi, kencing manis dan juga awet muda.